saya rasa agak sukar bahasa Melayu itu menjadi bahasa diplomasi di peringkat ASEAN. Saya bercakap dari konteks negara Brunei Darussalam. Saya kurang pasti bagaimana keadaan, suasana, fenomena perkembangan bahasa Melayu di Indonesia khususnya dan di Malaysia. Tetapi di Brunei, pelajar-pelajar lebih selesa berbahasa Inggeris. Jadi ini mewujudkan krisis wibawa bahasa Melayu. Saya teruskan pada doktor, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Salahuddin selaku moderator, pemakalah Ibu Dr. Dora dan Encik Fazli. Tajuk saya memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa diplomasi dan hubungan antarabangsa, strategi pendidikan, pemasyarakatan dan pemberkayaan kata pinjam. Sebenarnya kertas kerja saya ini sepanjang 27 muka surat. Langkau 1. Jadi tidaklah sebenarnya dapat saya sampaikan dalam masa 10 ke 15 minit. Jadi saya ringkaskan ke 14 slide sahaja. Dan sebenarnya poin yang ingin saya tekankan ialah next. Poin yang ingin saya tekankan ialah dari perspektif pendidikan. Ya. Tadi Dr. Dora pun menyebut ada hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan multibahasa dan strategi utama yang disampaikan, ditekankan ialah peran strategis generasi muda. Jadi saya pun sebenarnya poin saya berkaitan dengan generasi muda. Dari perspektif pendidikan, ia disebut sebagai pelajar. Ya, pelajar. Saya berlatar belakangkan pendidikan. Ya, pendidikan, ijazah saya dalam pendidikan. Jadi saya selalu apabila diundang, saya akan selalu bercakap daripada perspektif pendidikan. Jadi kita melihat bahasa Melayu mempunyai jalan sejarah yang panjang. Apabila kita melintas ruang waktu tadi di depan sana, ada pameran di depan, kita melihat begitu hebat perkembangan bahasa Melayu sehingga terwujudnya Mabim dengan kerjasama 3 negara. Ya, dan kita juga menghadapi cabaran dominasi bahasa Inggeris. Walaupun kata Dr. Najib tadi, kita tidak seharusnya menyalahkan bahasa Inggeris. Saya setuju. Sebab bahasa Inggeris mempunyai kuasanya tersendiri, maka kita bahasa Melayu perlu juga membangkitkan kuasa kita tersendiri. Antaranya dengan sesuai dengan tajuk saya tentang kata pinjam dan padanan istilah. Ya. Namun apa yang saya perhatikan secara fenomenologi, apa yang berlaku dalam kalangan masyarakat khususnya pelajar, penggunaan kata pinjam itu tidak selaras, ya, tidak seragam dari segi ejaan, makna, morfologi dan pelajar lebih melihat bahasa Inggeris itu lebih berprestij. Ya. Sehingga saya bercakap dari konteks negara Brunei Darussalam. Saya kurang pasti bagaimana keadaan, suasana, fenomena perkembangan bahasa Melayu di Indonesia khususnya dan di Malaysia. Tetapi di Brunei, pelajar-pelajar lebih selesa berbahasa Inggeris, ya, berbanding bahasa Melayu. Walaupun di Brunei menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, tetapi cuma untuk subjek bahasa Melayu, subjek pengajian Islam dan Melayu Islam Beraja. Itu 3 subjek itu saja yang disampaikan dalam bahasa Melayu. Manakala selebihnya disampaikan dalam bahasa Inggeris. Ya. Jadi ini mewujudkan krisis wibawa bahasa Melayu di ruang rasmi khususnya pendidikan, bahkan melarat hingga ke ruang maya antarabangsa. Next. Apabila saya memerhatikan
di ruangan Reddit. Mungkin ibu bapa pernah membaca ruangan Reddit, banyak forum di sana dan salah satunya forum tentang bahasa Melayu. Ya. Banyak ada yang setuju atau ada yang menyokong dengan penggunaan kata pinjam, ada yang lebih suka bahasa rojak. Bahkan ada yang mengatakan pelajar seharusnya dibenarkan menggunakan bahasa rojak dalam peperiksaan. Yang penting jawapan, idea yang disampaikan, bukan bahasanya. Ada pula yang mengatakan kita harus menggunakan bahasa Melayu baku. Jadi pendapat-pendapat ini sangat berbeza dalam masyarakat, khususnya pelajar-pelajar kita. Jadi banyak kesalahan yang didapati. Saya mengkaji pelajar-pelajar di peringkat rendah, menengah, lanjutan, pra-universiti maksudnya, dan sehinggalah ke universiti. Dan ada beberapa pelajar saya ketika menghasilkan tesis, mereka meneliti penggunaan kesalahan dalam penggunaan kata pinjam. Jadi antaranya saya petik ada yang menggunakan kartun untuk kartun, menulis taksi untuk taksi. Sebenarnya ada sudah perkataan pinjaman, tetapi mereka masih mengekalkan ejaan bahasa Inggeris. Fleksibel, kesalahan ejaan, mekanisme, yang ini bunyi Brunei. Brunei itu tidak ada vokal I, Brunei ada vokal I, A, U saja. Jadi yang ini kesalahan penggunaan sebutan bahasa Brunei. Kemudian mengekalkan perkataan chancellor untuk chancellor. Dan saya juga timbalan dekan di hal ehwal pelajar. Saya setiap masa menerima kertas kerja daripada mahasiswi untuk mengendalikan pelbagai aktiviti. Dan kebanyakan kertas kerja itu dalam bahasa Inggeris. Apabila saya tanya mengapa tidak ditulis dalam bahasa Melayu, mereka lebih selesa menulis kertas kerja untuk mengendalikan aktiviti dalam bahasa Inggeris. Baik, jadi saya melihat juga antaranya tiada latihan sistematik kata pinjam dalam kurikulum, khususnya bagi konteks negara Brunei Darussalam. Ya, saya tidak pasti di Indonesia dan di Malaysia, tapi mengikut Encik Fazli, semalam kita makan sambil bincang-bincang. Di Malaysia sudah ada pengajaran kata pinjam secara eksplisit, secara struktur, secara terbimbing. Sedangkan di Brunei belum lagi. Jadi mungkin ini adalah salah satu strategi yang boleh dikendalikan di Brunei dan diberikan bantuan, dibimbing oleh Malaysia dan Indonesia. Next. Mengapa hal ini saya lihat genting? Kerana mengikut Dr. Dora tadi, generasi muda ini perlu kita jadikan lebih siap siaga untuk menghadapi perkembangan global, cabaran global, kata Dr. Dora tadi, yang mendominasi bahasa di dunia maya. Ya. Jadi kita seharusnya dah memikirkan strategi untuk bagaimana bahasa Melayu itu lebih siap siaga untuk menyeimbangi perkembangan bahasa Inggeris. Sekali lagi kita tidak seharusnya menyalahkan perkembangan bahasa Inggeris. Kita yang seharusnya mampu menyeimbangi. Jadi jika ejaan istilah itu tidak konsisten, maka saya rasa agak sukar bahasa Melayu itu menjadi bahasa diplomasi di peringkat ASEAN